Senoding, saya mengucapkan selamat berjaya dan teruskan menjadi seorang pendidik yang cemerlang dan gemilang. Semoga jumpa lagi dan teruskan ukhuwah antara kita sepanjang hayat. Terima kasih. Bye-bye. Kepada Ustaz Nordin, selamat berkhidmat di tempat baru. Dan semoga terus sukses sebagai pensyarah. Jangan lupakan kami. Bye-bye. Assalamualaikum, Sir Nordin. Saya mengucapkan selamat bertugas kepada Sir Nordin di IPG. Assalamualaikum, Sir Nordin. Saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat bertukar di tempat baru. Semoga Sir Nordin lebih sukses dan lebih berjaya dan mengembangkan bakat yang ada itu. Semoga don't give up. Yes, come on. Assalamualaikum kepada Sir Nordin. Terima kasih kerana menjadi bahagian daripada panitia BI. Bersama-sama bekerja bersama. Dan saya ingin maaf kalau ada salah silap. Semuanya kita bekerja sama. And good luck for your future endeavour as IPG lecturer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Dinda nak ucapkan terima kasih atas kenangan sedih bersama Kak Dinda di SD Pak Ba. Dan tunjuk ajar Din, nasihat Din untuk semua-semua lah sepanjang kita bersama di sini. All the best untuk Din. Makan nasi minyak, jangan lupa jemput kita. Okay, bye. Assalamualaikum, saya Jemput bersama mengucapkan selamat berjaya kepada Sir Nordin. Semoga dapat bertugas baru dengan lebih cemerlang lagi. Saya dari Siti Zubaida. Terima kasih banyak kepada Sir Nordin sebab banyak memudahkan urusan cikgu-cikgu di SD Pak Ba. Semoga cikgu Nordin akan terus maju jaya dan lebih cemerlang di IPG nanti. Terima kasih. Bye-bye. Bye. Jangan lupa kami ya. Sedih. Ayah, semua tak sedih. Selamat maju di tempat baru. Terima kasih banyak. Bersama-sama sekejap. Dah itu. Kepada Seri, terima kasih berlaku Nah dengan Judin ni baru lagi Pak ini. Semoga Judin cemerlang lah di tempat baru. Bye. Kami Terima kasih Sir Nordin dengan kepada kami. Saya ajak Mak Lumah berajar ya. Selamat maju jaya saya. Semoga lebih terus cemerlang di tempat baru. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya sangat sebab pada kata rasanya selamat tinggal Sir. Semoga Sir bahagia di tempat yang baru, mendapat keceriaan. Satu ayat yang saya nak bagi ke Sir, seandainya tempat pertama tu bahagia, jangan cari yang tempat yang kedua. Dan seandainya kursi yang pertama itu kursi yang paling baik, jangan cuba cari kursi yang kedua. Terima kasih. Ya. Apa? Bye Sir. Jumpa lagi kalau panjang umur. Boleh rindu di tepi pagar, buah gelugur titik babo. Kalau rindu tanya kalah kabar. Kalau tertejum mimpi kalah hati pokbo. Tahu untuk Ustaz Nadir. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya YDP SK Popper mengucapkan selamat bertugas di tempat baru Sir Nordin. Semoga sukses selalu dan saya juga mengharapkan Sir Nordin tidak melupakan SK Popper ini. Okey, selamat bertugas tempat baru. Bye.